Ini adalah asrama Mahat Tahfiz yang terletak di Kulai Johor. Jom aku cerita dekat korang. Aku berada di Mahat Tahfizul Quran Al-Mishkat yang terletak di Kulai. Waktu ni dapat jemputan daripada Ustaz Jawahir Amin lah. Jadi Ustaz bawa untuk tengok Mahat Tahfiz yang dibangunkan oleh mereka. Bangunan asal masa PKP tu bangunan dia, tapi sekarang Mahat Tahfiz dah cantik macam ni. Kawasan mereka memang sangat luas. Bukan tu sahaja, suasana dia sejuk macam dekat Cameron tau. Nanti aku tunjuk kat korang. So waktu ni Ustaz bawa tunjuk tempat aku berehat. Ya Allah, punyalah cantik dan selesa dekat sini. Siap dekat sini ada tanam padi tau. Ni sahaja testing dululah. Kemudian Ustaz bawa tunjuk, kita tengok ada juga penanaman anggur. Nak kata sejuknya dekat sini, tu dia anggur siap jadi tau macam ni. So kita doakan one day ada kebun anggur lah kan kat sini. Lepas tu tanam strawberry pun ada. Masya Allah, adik-adik semua sangat baik-baik dan bagus-bagus lah. Ni pula adalah kawasan surau. Mahat Tahfiz ni menggunakan air daripada aliran sungai. Punya cantik ni. Tempat duduk memang sejuk betul sebab air dia adalah air sungai weh. So korang boleh tengok surau yang ala-ala binaan Melayu ni. Ya Allah, memang cantik daripada kayu-kayu macam ni lah. Kemudian aku nak tunjuk korang asrama diorang. Asrama pelajar-pelajar Tahfiz ni. Dan bilik diorang memang open. Nak tahu kenapa? Sebab kawasan ni sejuk. Jom aku bawa korang jalan dekat tempat yang cantik ni. So nak tengok tak? Komen sambung bro.